Nampak macam sedap aja mi goreng tu. Dekat mana ni? Aku sekarang berada di EcoSafe Jalan Reko Kajang. Jarang-jarang aku nak makan dekat food court sini. Oleh kerana ramai yang cakap dekat sini ada satu pot mi goreng sotong yang terbaik. Inilah dia Penang Cuisine. Dekat sini bukan saja mi goreng sotong tapi ada juga pasembu, ada laksa dan bermacam-macam lagi. Ingat nak order laksa sekali tapi habislah pula. Nasib baik pasembu dan juga mi goreng sotong ada lagi. Untuk mi goreng sotong harganya RM12, manakala pasembu harganya RM10. Okeylah kan, portionnya pun boleh tahan banyak juga. Dibuka setiap hari daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 9 malam. Kita mulakan dengan pasembu. Keropok rangup ni mesti ada punya dalam pasembu Penang. Ini bukan cubaan, memang rangup betul-betul. Dengan harga RM10 memang berbaloi dengan portion sebanyak ini. Saat dinantikan mi goreng sotong. Inilah sotong-sotongnya tu. Masuk aja ke dalam mulut. Sotongnya memang lembut. Mi gorengnya pula jenis yang basah. Memang mantap. Selain daripada sotong, ada juga cucu tepung dekat dalam tu. Sotongnya pun tak kedekut. Memang banyak. Boleh repeat lagi ni. Yang berdekatan, apa tunggu lagi geng? Boleh terus.